Tak sempat nak on kamera. Ada, tu ada. Sabar. Oh, jatuh. Dua kali dah. Ui, jatuh. Ui, kasak. Tu kau tahu kalau tangan cikgu ni nampak. Orang ada ikan nak makan lagi kan. Tu nampak tu. Kasak. Bang, kita mana-mana boleh bang? Hah? Motor ya? Duduk kampung kat sini terus apa? Kau tak? Balik petang ah. Sama orang kita. Bawa susun orang tu. Akulah Shadow Angler. Aku Shadow Angler, kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu, kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah, alamat mau kalau kata mau. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur amin. Welcome back to Shadow Anglers. Okey, kita bertemu lagi di dalam blog yang terbaru. Kurang ni aku berkesempatan lagi menduga di Jambatan Pulau Pinang yang pertama. Okey, sebelum ni aku turun di Jambatan Pinang yang kedua. Okey, so aku tak keseorangan hari ni. Baik kau bang, siap bang? Alhamdulillah. Ini kita turun di jambatan pertama kan. Pertama kali. Harap kita buat naik jenahak kan. Nik nak makan ikan jenahak. Kasih pang ni bang. Okey, apa jangan lupa agak like, komen dan subscribe di channel Abang Syirizun. Okey, so tak perlu buang masa. Teruskan dengan aku, kita tengok menjadi tak menjadi. Okey, kita menduga di Jambatan Pulau Pinang yang pertama. Okey, stay tune. Aku dah set up. Koyan aku dah masuk. 1, 2 koyan. Aku punya 3, 4 ujung sana. Tu Abang Syirizun pun letak koyan. So aku orang ni pakai 2 set. 1 set aku nak casting sebab rapat dengan tambak tu. Aku nak tahu kalau ada MJ ke apa, cakap itu kan pakai SP . So lagi satu aku akan pakai bottom. Apa boleh tengok dekat description. Okey, apa aku pakai, apa tali aku pakai setting, tapi selalunya aku akan pakai macam kebiasaan aku pakai tali aku pakai ting sirok apa semua. So apa boleh tengok kat description. Okey. So kita tengok jadi tak jadi. Okey. InsyaAllah kalau rezeki Allah tak nak salah lama. Kalau dia nak bagi tetap ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ah? Ikan ni dia bukan panos. Bukan apa? Makan ni kaki udang. Udang. Ya, atas kaki badan udang. Habis kaki. Hidup ni. Oh, sana dah strike dah. Ikan apa tu? Kasak bang eh. Nampak gaya tu kasak tau. Allah lucu bang. Aduh. Sayang. Kita balik belah sini tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Paling jauh sikit. Hah, tu dia. Jauh sungguh bang. Tengok jadi tak jadi. InsyaAllah rezeki Allah tak nak salah lama. Kalau dia bagi tetap dah. Tu bang. InsyaAllah. Lesen pertama. Wih, kasak tu.
Aduh, dia kalau udang kopek jadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tengok, ni pula jadi tak jadi. Ada, kita tak strike lagi ni. Masih kita dah strike lah. Kita bila lagi nak strike? Boleh. Ha. Ruk bang ni. Ada. Ada. Tak ikan buat tau. Lama dah Hasan. Lama dah Hasan ni. Lama dah. Sama sana. Duri bang ni. Duri. Cukup motor duri ni. Dah lesen bang. Okey, simpan je. Aduh. Cak kasak tau. Jatuh duk. Ada apa? Terbalik tuntung. Dah hidup. Ha. Nak kalah lo. Ish. Ada ni. Dia kasak oi. Keduri wah. Garau lah. Kau apa ni? Macam kenduri ni. Kenduri sampai terbalik tong-tong. Wih, bukan kenduri bang oi. Wih, kat target lah bang. Ui, alhamdulillah oi. Wih. Patut sampai terbalik. Alhamdulillah oi. Sudah patutlah pun terbalik tuntut. Kalau dia bagi start ni, tak kira besar ah. Lesen cikgu ni. Mantap ah. Kan target. Target tadi lagi 10 ekor. Dia dah buat low. Terbaik kan. Ikan target sudah naik kan. Ikan tanda sudah naik. Alhamdulillah. Okey geng. Alhamdulillah. Ikan target sudah naik. Terima kasih. Jenahak. Udang hidup, dia mau makan udang hidup. Oh. Okey geng, kita cuba lagi. InsyaAllah. Rezeki Allah tak ada salah alamat. Dah sedut-sedut terus tu. Kita cuba lagi geng. Dia makan udang hidup. Dia makan jauh bang ni. Dapat terbalik tong aku. Selamat tak jatuh dah layak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan seterusnya. Balik tong. Pakai umpan udang kopek. Ada insyaAllah. Okey. Ada, tu ada. Sabar. Oh, jatuh. Dua kali dah. Wih, jatuh. Wih, kasak. Wih, kasak bang. Kasak. Wih. Kasak. Jatuh bobong. Wih, tak ada putih bang.
sayang. Tidur tak lena mandi tak basah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah balik ikan tadi. Masak oh. Ayam tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Binok. Ui, kasak tu. Ui, apa tu? Bawai. Ui. Ikan apa? Ha? Kitang apa? Sibuk ah. Kena sibuk. Apa tu? Ui, Oh, ikan. tinggal kita. Tinggal gajah. Ha? Ya, bau udang ah. Bau udang ah. Cantik ya. Tak kopek. Okay. Telinga gajah. Gajah ada. Tapi hak ni dapat tadi kawasan ikan sekak dah kawasan. Ikan sekak tu. Ikan sekak bang. Tidur tak lena bang. Kasak. Ikan apa ni? Ui, ikan apa ni? Punya lah besar. Oh, apa tengok. Saya ke. Cih. Kita apa tengok. Ini jangan dia menjadi Alhamdulillah makan. Ali belasan Allah tengok. Mana? Setuju? Sekak. Minit-minit terakhir ni. Makanlah. Okey. Okey, dan sahabat aku Cikgu Nik hari ni dia boleh gang. Dia champion hari ni gang. So dia champion. Nampak tengok. Oh, dia boleh renyah sampai dengar. Walaupun dia dapat jenahak sekok tapi dia champion hari ni gang. Alhamdulillah. Jenahak sekok dengan ikan apa satu lagi monster? Ikan sekak. Dia kata ikan sekak gang. Hak keluar tadi aku tak tahu lah. Jangan lupa like, komen dan subscribe di bawah okey. Nampak tengok rod dia ikan duk makan lagi. Nampak rod dia ikan duk makan lagi. Nampak tengok. Tu kau tahu kalau tangan Cikgu Nik tu nampak. Rod dia ikan duk makan lagi gang. Tu nampak tu. Ada. Ha? Ada. Oi, tengah aku duk buat closing. Tak sempat nak angkat kamera. Alhamdulillah. Ni kata rezeki dia. Bawa tengok, kita tengok ikan apa. Kita tengok ikan apa. Oh ye. Tengah aku duk buat closing ikan makan. Ni kata tangan dia ni cukup mau ni. Mana dia? Besar bang. Mana? Mana ikan? Tu. Oh, dah mau pergi. Gelok besar bang. Ui, alhamdulillah ya Allah. Dia. Alhamdulillah.
dah. Last minute weh. Macam Jangan mana? nama rezeki ke? Rezeki Allah tak pernah salah alamat okey. Aduh. Aku rimah put hari ni dengan dia ni. Aku rimah put dengan dia ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minit-minit lah geng. Alhamdulillah tu kata mau rezeki. Syukur alhamdulillah. Aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. Walaupun tidak menggasak seperti yang diharapkan. So, ada jugalah ikan target. Okay? Yang penting datang dah happy-happy. Hilangkan stres di masa kita mencari rezeki. InsyaAllah ada umur panjang kita bertemu lagi di lain waktu di hari yang sama di dalam Shadow Anglers. So, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akulah Shadow Angler. Aku Shadow Angler. Aku Shadow Angler. Kasih punch cikgu. Kasih punch cikgu. Semua hutang belakang aku.